So maksudnya tingkat yang tengah-tengah tu dia ada pintu untuk keluar ke tempat barbecue pit ni lah. Okay, faham. So dua daripada kita orang ni duduk menghadap ke dalam rumah. Jadi kita orang kira pintu ni belakang aku, pintu rumah belakang aku. Jadi kita orang tengah-tengah tengok bola apa semua, tiba-tiba salah seorang daripada dua orang ni dia kata, tu anak siapa tu? Di kawasan bukit itu pernah terjadi beberapa kali orang bunuh diri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Aku ada perbualan ni dengan kawan-kawan lah kan, dengan member lelaki kan. Of course teori tu keluar, tapi tak boleh nak, aku pun tak tahu sama ada itu adalah Ummu Sabian ke ataupun umur siapa-siapa pun lah kan. Aku pun tak tahu kan. Jadi macam Umur Sabian ni dia akan datang dan pergi. Jadi cuma tak tahulah, mungkin kebetulan geng-geng, aku pun tak tahulah dalam bilik keempat tu geng-geng Umur Sabian ke kan, atau dia orang datang memang sebelum dia orang duduk kat sana, dia mencari mangsa bayi yang berdekatan ke apa ke. Wallahualam. Aku sampai hari ni aku tak boleh nak pinpoint sama ada itu adalah Ummu Sabian atau tidak. Dan aku rasa kalau benda tu Ummu Sabian, ustazah tu is perfectly well aware that okay, dia akan bagi tahulah okay, yang ni Ummu Sabian, tapi dia tak ada mention dekat aku yang berada dalam bilik nombor 4 tu adalah Ummu Sabian atau tidak lah. Baik. Okay, alright. Dan masa kau arahkan benda tu pergi ke, adakah ada apa ustazah tu beritahu yang diorang pun dah masuk ke bilik-bilik yang telah kau arahkan masa kau marah malam tu? Aku tak adalah tanya secara spesifik. Cumanya waktu dia berbual dengan bilik ketiga dengan bilik keempat tu, dia adalah sebut yang apa, momen yang malam yang aku marah tu lah. Cuma yang bilik nombor 3 tu yang datang dengan berkeluarga ni, orang kata ada sedikit common sense lah dalam geng yang berkeluarga ni. Cuma dia beritahu waktu tu yang berlaku pada malam tu bukan dia orang. Bukan dia, which is yang berlaku pada malam tu adalah yang geng-geng perempuan ni. Menunding jari lah. Betul. Bukan aku. Bukan itu yang aku. Ustazah tu yang ustazah tu bagi tahu yang perempuan tu yang ada dekat atas kipas. Dan bukan geng-geng yang family ni yang dalam bilik nombor 3 ni lah. Dia orang geng pindah sekali, tapi bukan kelompok yang sama lah. Faham. Macam tu. Dia masing-masing ni bilik kau, ni bilik aku. Dah siap lah. Dia clan lain-lain. Ni ruang clan lain kan. Jadi itulah untuk menjawab soalan Hafiz. Dia taklah, dia ada sebut yang malam yang aku naik angin tu, tapi yang diklarifikasikan adalah yang mengganggu pada waktu ketika itu yang anak buah aku ni bukanlah daripada kelompok yang bilik nombor 3 ni. Jadi perempuan-perempuan yang berada dalam bilik nombor 4 ni lah. Tu. Okay. Baik. Tapi aku faham lah yang kau dah sampai tahap mengamuk tu kan. Sebab aku pun pernah merasai momen tu. Tapi yelah, dah marah-marah tu keluar pam, siut aku cakap pula. Jadi adakah kau merasai benda tu? Masa tengah-tengah memekik dalam rumah tu, dalam kepala mulut keluar lain ni, wah kan. Tapi dia kalau tak, ini kalau keluar dia tiba-tiba depan muka ni berterabur agak lari kan. Kan. Tapi kau marah lah waktu tu, memang marah lah. Ya, betul. Macam kita memang jenis yang memang pelindung keluarga punya kan. Memang kalau boleh apa nak jadi kat aku jadi lah. Tapi jangan sentuh anak bini aku. Kan, kau nak tiba-tiba kau nak muncul ke, ada gula-gula kat ruang sofa, apa baring kat sofa ke apa ke kan.
pergi mampus lah kan. Janji jangan sentuh anak bini aku je. Dan untuk jawab soalan kau, memang ada lah perasaan tu kan. Kau marah-marah pun dalam kepala otak kau ni, kau fikir je, ini kalau betul-betul keluar ni, aku suruh dia keluar ni, kita nak fikir apa next step tu. Nak keluar silat ke kan. Nak tapi tak boleh kan. Dia satu jurus lah waktu tu, mungkin langkah 1000 lah. Langkah 1000 lah kalau dia keluar kan. Tiba-tiba cergas pula kan. Kalau tiba-tiba daripada kipas tu dia turun, mungkin lah kalau kata tiba-tiba dia turun tu atas meja, dengar bunyi satu pelepap atas meja kan. Itu pun dah cukup untuk langkah 1000 lah. Tak payah sampai tunggu dia keluar waktu terus. Kalau nak turun tangga tu, yang paling tinggi kau terbang ke bawah weh. Alhamdulillah lah, setakat apa yang berlaku dekat aku sendiri, maksudnya keadaan-keadaan yang aku berada dalam keadaan tu, aku tak pernah lagi ada pengalaman yang memang nampak maksudnya begitu begini punya figura sosok ke apa ke. Aku tak pernah ada pengalaman tu lah. Alhamdulillah, mungkin orang kata Allah bagi ujian tu, dia tahulah kemampuan kau kan. Kalau kata orang lain yang pernah melihat melalui rasukan tu sendiri, macam ada kawan aku, ada seorang lelaki dan seorang perempuan ni pernah berkongsi kisah dengan aku. Dia orang pernah diganggu oleh jin asyik. Yang satu lagi barang keturunan keluarga juga. Taklah, gangguan aku tu taklah sampai ke tahap itu. Maksudnya Tuhan tahulah kau berani-berani, tapi kalau kata aku bagi kau sekali ni pun tak tahu apa yang jadi kan. Jadi ujian yang kita dapat tu, orang kata, Allah kata tahu, kita tahulah limit kita. Maksudnya kau kena jemput kawan kau tu datang sini cerita. Itu panjang weh. Itu panjang. Tolong request geng. Boleh buat part Okay, tapi sikit yang aku teringat waktu kau cakap aku pernah cerita momen dalam rumah aku kan. Aku tak tahu aku pernah cerita ke tak, sebab yalah, once aku cerita esok aku dah lupa lah. Tapi yang aku ingat dalam rumah aku, yalah, bila wife kita cerita, satu tanggapan aku rasa sebab macam maybe dia ni overthinking je kot. Macam tu lah kan. Macam kadang benda tu selalu jadi waktu aku dah tidur. Nanti dia kejutkan aku kan. Dia dengar benda-benda nanti dia tu. kata tadi dengar macam ada orang kat luar rumah. Aku cakap guard kot. Aku tu je lah kan. Sebab aku tahu surrounding aku macam mana. Guard kot, tak pun budak-budak macam tu lah. Okay, lepas tu dia kata ada orang main piano. Rumah aku ada satu piano kan. Tapi dia dah jarang main lah benda tu. Jadi bila jarang main, tiba-tiba dia kata dengar. Aku fikir kucing kot. Sebab aku ada kucing. Kucing aku memang suka memanjat. Luar biasa aku punya kucing. Dia boleh sampai atas ceiling lah siut. Atas ceiling Dia masuk, dia nampak lubang kecil, dia akan jadi lubang tu besar, dia masuk pula. So kadang-kadang aku tengah berak, dia ada kat atas. Kadang-kadang aku terkejut kucing aku meninjau di atas tengok aku berak kan. Ada satu hari ni, kali ni aku bukan dikejutkan oleh bini aku. Aku dikejutkan oleh bunyi yang sangat kuat. Bunyi itu adalah aku tengah tidur, which mean waktu tu isteri aku pun tengah tidur. Okay, kau tahu tak yang kita, kalau kau ada satu Bluetooth punya speaker untuk karaoke kan, kat dia punya remote tu ada bunyi sound effect, applause, laughter, ada laughter semua kan. Okay, kau tahu aku terbangun sebabkan ada bunyi orang tekan button kat mic tu. TV tutup. Tiba-tiba kan ada bunyi Okay, macam random lah. Okay. Arwah betul. Kau bayar Terperanjat juga. Lepas tu kan bini aku Maksudnya bunyi tu bunyi orang bersorak weh, ya tu. Lepas tu bunyi tu macam volume tu kan max lah. bapak kuat siut. Aku rasa mampus jiran aku cakap apa ni pukul 3-4 pagi nak bersorak main tekan macam tu kan 3-4 pagi kan. Tuk bola ke apa? Lepas tu aku terbangun kan. Dia kata, apa tu? Aku macam tak apa, relax. Jap. Mic tu dekat mana? Mic tu kat ruang tamu. Kau dalam bilik kan? Aku dalam bilik. Okay. Tiba-tiba ada Maksudnya bukan sekali lah. Bukan siut. Tak ada sial. Bukan doh. First dia dah yang tu kan. Lepas tu aku cakap tak apa, relax. Okay. Bagi aku fikir sebab aku baru bangun tidur siut, terkejut kan. Nak otak aku nak benda apa kan. Aku cuba macam rational. Pondek aku cakap ni, kalau ada bu memang dia lah.
Shoot lah kan. Aku pun keluar. Aku keluar. Aku masa tu lah nak aku tekan plug mana aku nak tutup speaker kan. Lepas tu keluar lagi satu bunyi applause. Macam dia sengaja mengejek. Yo, pam tepuk tangan. Shoot aku top pump. Okay. Okay. Then yang aku lagi tak boleh brain. Okay, dah off lah ni pump. Pundek. Aku dah off lah shoot. Aku cabut wire. Aku cakap bini aku dah kejap Aku masuk bilik aku lagi satu. Aku bawa mic ni pump, aku letak atas lantai. Aku macam ni. Kau tunggu lah. Aku fikir Macam mana dia ada boleh current lagi ke ni? Ada current ke? Aku ada current ke shoot? Kan? Cakap okay. Tapi dah tak ada bunyi lah. Dah tak ada bunyi. Aku letak dalam bilik tak ada bunyi. Aku tunggu ada bunyi lagi tak ni? Kalau ni aku memang terajang siapa speaker ni. Cakap Cuba dia orang tepuk bahu kau kan. Tak ada. Jangan tu. Aku masa tu Aku act sebagai seorang suami yang sangat berani lah. Nampak muka aku kan. Tapi dah hati siut lah. Aku seorang Itulah perasaan dia tu kan. Tapi okay aku letak tunggu kan. Tak ada lah. Okay lah aku letak dalam bilik tu. Tutup. Okay dah. Cakap dah selesai. Cakap bini aku ni apa ni technical rosak lah. Technical lah. Button dia tu tadi memang ada rosak. Tekan. Tapi dah off lah. Okay lah. Lepas tu bini aku macam ingatkan apa, terkejut ni 3 pagi tengah tidur kan. Okay lah, sambung tidur. Pundek. Ada lagi? Ada siut. Ada lagi lah siut. Yang tu. Okay, faham. Weh, kau tahu aku letak kat bilik aku rumah tu ada 4 bilik. Bilik tu sebelah sana tau. Rumah kau sama macam rumah aku ke Aku apa? layout aku kan. Layout rumah aku. Okay, pintu tengah. Dia pelik sikit rumah aku ni. Pintu tengah. Sebelah 2 ni ada bilik, 2 ni bilik. Okay, aku tahu. Lepas tu ni 2 sini ada 2 bilik air, sini ada 2 bilik air. Sebab rumah aku ni adalah 2 rumah dipecahkan jadi satu rumah besar. Okay. Sebenarnya rumah tu adalah rumah yang satu rumah tu 2 bilik je. Jadi bila pecah tengah aku dapat 4 bilik. 2 tandas 2 bilik air. Okay. Aku dah hati siut macam mana ni Lepas tu? bunyi lagi lah. Lepas tu? Lagi? Pergi lagi aku tutup. Aku cakap, aku baca sikit lah apa yang aku tahu. Baca aku cakap, kalau kau ada kau keluar. Berani juga Terpaksa tu sebab dia dah tahap yang tu baran. Aku nak tidur siut. Esok aku nak kerja ni kan. Pagi-pagi aku nak kena pergi kerja kan. Cakap kalau kau apa ni kan, kau nak gurau air lain. Kau belah sekarang. Kau jangan nak ganggu aku dengan isteri aku. Tup. Lepas tu dah tak ada. Okay. Lepas dah warning macam tu dah tak ada. Tapi aku tak adalah rasa macam sebab aku sound dia. Sebab aku goyang-goyang weh. Goyang tu goyang. Dia tak sound macam 40 siut. Aku tengok TV pun kan baru macam 18, 19, 21 tu. Ini yang terkejut sebab sampai terbangun. Kali kedua lepas kau cabut tu, bagi kalau aku dah buang kan tu speaker. Weh, 400 mat. 400 fikir ke Fikir dah angkat. Nampak tu tu. Tapi alhamdulillah gangguan macam tu dah tak ada. Sebelum tu. Tapi itu bukan balik aku pernah rasa. Aku sebenarnya terlupa tau. In between kisah yang aku ceritakan tu, ada satu lagi insiden yang again silap aku lah. Ada satu ketika yang bila start wife aku bagi tahu yang dia dah start rasa ada orang tengok dia. Okay. Macam ada orang perhatikan dia apa semua tu. So in between those situation tu, ada satu ketika ni aku bagi tahu dah aku nak keluar lepak malam lah. Ni sebelum jumpa ustazah ni lah. So aku cakap dia, okay malam ni aku nak keluar lepak apa semua. Dia kata okay lah, okay pak keluar lepak. Jadi aku pun keluar lepak macam biasa. Jadi dia sorang-sorang kat rumah. Aku faham waktu tu dia dah ada perasaan takut tu. Tapi aku cakap dia, apa-apa kau je, terus balik. Sebab waktu aku lepak pun dekat dengan rumah kan. Dia kata okay tak apa. Dia kata jangan balik lewat lah. Dia kata kan okay pun kita biasa kita cakap ya dulu lah kan. Lepas tu tengah-tengah lepak ni aku rasa dalam sejam macam tu aku lepak kot. Tiba wife aku call. Mula-mula aku tak pasal. Aku tu dah 2-3 miss call lah. Aku terus call dia. Lepas tu dia kata you kat mana apa semua kan. Aku cakap kau kat sini lah tengah lepak kan. Lepas tu dia kata macam I dengar orang berbual kat ruang tamu ni. Aku terus macam serius lah dia kata kan. I dengar suara orang berborak apa semua. Cuma tak faham lah. Dia orang borak macam perbualan tu pasal apa kan. Lepas tu dia kata ni pun dia tengah cakap telefon aku ni. Dia kata ni pun tengah dengar lagi suara tu. Lepas tu aku cakap aku suruh dia suarakan
mic phone tu dekat bawah pintu tu tau. Kan mic tu kat bawah kan. So aku suruh dia suarakan mic tu dekat bawah pintu. Okay. Jadi memang dengar saya dengar suara orang dekat ruang tamu, bukan suara wife aku, sebab aku tahu wife aku seorang kat rumah kan. Aku terus macam aku cakap, aku gerak dulu, aku cakap dia aku ada emergency kat rumah kan. Aku terus gerak balik waktu tu. Tapi masa on the way nak balik, aku call wife aku cakap dia kunci pintu bilik apa semua, aku akan ketuk 5 kali. Aku ketuk 5 kali dan aku akan panggil nama penuh kau, baru kau buka, aku cakap dia kan. So dia kata okay. So aku balik aku on the way naik tu aku baca ayat kursi sampai dalam rumah. Aku tengok tak ada apa, aku ketuk 5 kali, aku panggil nama penuh dia. Dan lepas tu dia buka. Waktu dia terus peluk, dia kata dia nangis, dia takut apa semua kan. Again benda tu silap aku lah. Satu perkara yang korang boleh ambil pengajaran. Untuk kalau boleh jangan kita pandang remeh bila ada benda-benda macam ni berlaku dalam rumah. Terus ambil langkah berjaga-jaga sebelum kau kena ambil langkah untuk mengubati lah. Tapi sampai dia letak kat bawah pintu, kau pun boleh dengar boleh dengar dia macam tapi dengar suara tu bukan satu suara. Kau boleh dengar macam-macam suara tau. Kau boleh tahulah tu bukan satu orang berborak ke apa ke, tak. Kau boleh dengar ada beberapa jenis suara. Aku tentu menggelupur daripada kedai mak tu. Aku terus cakap aku macam nanti tolong bayar nanti aku QR rumah. Aku bawa kereta sampai dekat. Sampai rumah tu aku macam aku cakap dia apa hal semua. Memang dia masa dia peluk tu memang dia takut lah, dalam keadaan ketakutan kan. Tapi tentu pun aku tak macam bertindak serius lagi lah. Silap. Alright. Aku ada lagi satu benda pelik. Dah aku pun share kan. Tapi benda ni dia pelik yang aku tak boleh hadam. Dia nak seram tapi tak seram. Akhirnya aku macam dah hari-hari dengar, almost hari-hari dengar, aku macam entah lah. Okay, aku pernah cerita benda ni kat Hafiz, tapi yang lain aku tak tahu lah. Setiap kali aku bangun nak pergi kerja dalam pukul 5 lebih, nak pukul 6 itu kan, kalau aku pergi tandas satu hari dapur, akan ada dengar satu bunyi. Bunyi ni tak logik sebab di kawasan aku duduk tu, aku rasa jiran aku sebelah seorang lah. Aku kat situ rumah ada 2. Jiran aku seorang dan aku dengan isteri dah 2 je. Depan sana ada guard dan yang lain tu adalah, tapi diorang tak ada device. Pukul 6 mesti ada bunyi Windows 7. Windows 7 misalnya macam PC on. Yes. Setiap pukul 6 kau betul ting ning ning kuat. Aku dah hati kan, macam mana dia tak update siut dia punya PC. Boleh kata setiap pagi. Yes. Sampai sekarang. Shit lah. Sampai aku pernah cerita kat isteri aku macam, tahu tak setiap kali air berak kan, mesti dengar Windows 7 punya bunyi tau. Dia macam, tapi dalam keadaan macam kelakar. Dia macam dia kata tak ada lah. Lepas tu ada satu hari ni, sebab esoknya tu aku cuti, aku pun layan movie kan, santak. Habis subuh, okay, dah pergi tandas, nak dah subuh semua, dah macam nak baring-baring kan. Bini aku pun dengar tining, dia kata meremang. Betul lah dengar. Tapi secara logiknya kat situ tak ada orang pun yang buka laptop pukul 6 pagi, buka dengan kuat-kuat. Lepas tu kena macam mana ada lagi bunyi Windows 7. Ya tu. Alam sana masih ada yang pakai Windows 7 ke macam mana? Tak tahu. Betul kan? Tapi pagi kau buat apa tu on PC tu? Itu lah kan? Masuk kerja ke apa? Dia mungkin nampak macam remeh, tapi aku still terfikir kalau ada orang yang mungkin boleh menjawab soalan ni kan. Sebab even aku punya PC pun dia akan dia auto update. Ya. Kan macam mana kau boleh still pakai Windows 7? Soalannya siapa? Tu aku tak dapat jawab lagi lah. Dan benda tu berlaku setiap pagi. Setiap pagi sahaja. Mungkin ada penggambunian belakang. Wallahualam. Kau tak pernah try macam sound kali ya? Kau tiap-tiap pagi kau buka laptop kau. Tak ada. Aku sebab dia dalam masa dia, aku duduk fikir, kalau orang kampung ujung sana kuat lah siut. Tak mungkin. Tak mungkin. Aku fikir sebelah ada laptop kat rumah kan. Jiran sebelah aku pula tak mungkin, sebab setiap kali aku bangun kan, aku akan dengar alarm dia siut. Alarm kau tahu alarm handphone dia kan. Kadang-kadang aku dikejutkan dengan alarm dia. Ni okey, aku bangun lah. Alarm dia yang kejutkan kau. Tapi dia tak bangun-bangun siut. Biasa macam tu tu. Biasa macam tu tu. Tapi bunyi tu tak sekuat bunyi Windows 7 tu. Serius lah? Ya.
bunyi alarm dia tak sekuat bunyi Windows 7 tu. Maksudnya bunyi Windows 7 tu boleh jadi dalam rumah kau lah. Aku tak tahu Aku rasa datang juga. aku tak tahu macam dia sini ke sini aku tak tahu. Tapi macam alarm tu aku tahu sebelah ni. Kau tak? Okey betul lah tu. Betul. Aku dah tahu alarm. Bunyi sebelah ni. Ya, Kau dia pernah check bumbung atas rumah kau? tak pernah tu. Boleh jadi Tak pernah. That's right. Dia tak payah. Shoot, tak mati ke? Ya tu kan. Astagfirullahaladzim. Dia mesti ada battery life. Tak mati ke dia punya bateri kan? Mana kau tahu dia ada rembat satu extension tarik ni atas? Pula dah. Tapi apa yang kau cerita ni kan, kebanyakan cerita misteri kau ni berkaitan teknologi. Ya. Satu Bluetooth microphone tu, and then ni pasal window. Ke ada orang mining Bitcoin kat atas Aku rumah syak kau? ada mall IT dalam dalam rumah dia. Mungkin. Ya, benda ni kan sebab aku dengar ustaz dia pun kata dia boleh ganggu elektronik macam ni kan. Tapi yang cerita first tadi aku seram juga lah. Yang pasal based on suara mikrofon tu pun dia ibarat dia sedang berdialog dengan kau, macam ada kau berinteraksi tu. Betul. Dia macam mengejik tau. Macam dia boo, cek-cek kau nak kata boo. Lepas tu bila kau keluar dia applause. Macam dia senang nampak kau. Ya. Kau dah pancing kan? Kau dah makan pancing kan? Tapi bunyi seram piano tu kau pernah dengar aku cerita kan? Kan bunyi piano. Tapi bunyi piano tu bukan yang ting 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 tak. Dia macam tekan segentau. Random. Tung. Baru Yang tu. Itu Kucing aku takkan lah bunyi tekan tung yang tu. Dia mesti ting ting ni kan itu lah. Itu apa yang jadi lah. Tapi alhamdulillah sekarang dah makin okey. Maybe kau boleh record ke kan? Tak nak berak tu kau Tak terfikir lah shoot. Ya, Tapi yang aku pernah share dekat The Segment tu sekejap, bukan dekat Ashraf Channel kot. Yang sejadah rumah aku tiba-tiba dibentangkan di tempat yang aku tak pernah solat pun kat situ. Betul. Kau tak pernah dengar? Tak pernah tu. Aku balik kerja. Aku pernah tunjuk kat kau kan? Aku balik kerja, aku tengok ada sejadah kat situ. Aku buang gambar, bini aku baru lepas solat kot. Dia gambar tu ada satu ke dua, aku tak ingat dah gambar. Cakap balik kerja, dia habis solat kot. Aku fikir, asal bini aku sembahyang depan tandas ah? Shit, tempat tandas. Betul. Lepas tu kan pelik ke? kiblat salah tu. Lepas tu kiblat sini. Dia lawan kiblat ke apa? Di sini. Oh okey lain. Okey. Opposite sini. Dia bukanlah sini pergi sini, ni sini. Okey. Aku macam aku panggil bini aku. Dia kata dia belum solat lagi. Lama. Itu yang aku macam lama. Terus aku tanya dak Pis asal ada benda datang ni. Aku gulung sebab aku tak guna dah sejadah tu. Sebab sejadah tu pernah kena kencing kucing aku. That's why. So basically benda kotor off kiblat depan toilet. Aku dengar bunyi Windows 7 tu pun kat ada toilet. For me it's not a good combo lah. It's not a good combo lah. Jadi kalau aku dengar bunyi Windows 7 tu tiap hari pun bagi aku benda tu dah flag lah. Second, waktu speaker tu jadi pun bagi aku benda tu dah flag lah. Like there's a lot of flag yang kalau aku kata kalau aku jadi kau, I'm gonna get it check lah. Betul. Dah try tapi tak ada apa lah. aku tak boleh cakap sekarang lah. Akan datang. Okay. Korang spam komen banyak-banyak lah. Korang spam komen banyak. Sebelum ni shoot dengan Hafiz suruh korang spam komen minta guest kan. Korang spam komen banyak minta kalau kata buka. Dah aku pula cerita kan. Tak adalah itu just sebab aku pun dah pernah share cerita tu sebelum ni. Tapi upcoming kot lah ada nak cerita kan. Kot lah tiba-tiba santai chill keluar jual tiket. Cerita kan dekat KL kalau kita buka event kan, InsyaAllah Konsep private ni. Konsep private lah. Close event ni mana nak kan. Off record. Tiba Wallahualam tak tahu lagi kan. Macam nice idea kot lah ada sambutan kan. Kalau ada sambutan, kalau ada yang kata nak, okay, kita cuba lah kan. Kena tu. Sekarang subscriber Santachi berapa orang? 220,000 something. Itu kena stadium kat Yalelo. Stadium tak ada tapi tak adalah siap seorang tu jangan tengok Stadium Bukit Jalil lah. Tak adalah mungkin untuk ini mungkinlah kita borak-borak just borak-borak santai. Kot lah satu hari Santai Ci boleh ada satu close session, maksudnya dengan peminat ataupun pendengar setia Santai Chill yang nak jumpa korang bertiga depan-depan
Dan mungkin juga ada tetamu jemputan yang paling dinanti-nantikan ataupun paling Betul. banyak request oleh penonton-penonton. Ataupun hantu story aku yang tak pernah aku cerita. InsyaAllah kan. Okay, menarik idea ni. Dia akan jadi satu event yang aku rasa sangat dinanti-nantikan kalau ada lah. Ni melarat-larat dah ni. Dah, Syul, aku- Ini promote ke je ni? Okay. Cakap macam jadi. Cakap macam Adalah, benda sponsor ni banyak lah. tau. Macam spontan kan. Okay, Tapi kalau ada yang mana nak sponsor kan, kalau kita jadi ada yang nak willing nak sponsor, kita kasih jadi. Kod lah kan. Kita buat kat mana nanti perancangan. Cik ni dah borak lain tu. Kalau mungkin lah ada pendengar ataupun penonton Santai Chill yang ada ruang untuk dijadikan event ataupun korang kenal mana-mana kontak yang kenalan korang ke yang ada boleh sponsor Santai Chill. Tak, host dah ada 4 sekarang. Oi, tu. Macam Susah Okay, kan kalau okay. nak sensor muka daripada depan. Betul juga. Tapi tak apalah. Nak kena pakai Pakai topeng mask. Cik Tak, Diki dia, ke dia apa? takkan dibenarkan untuk rakam tetamu je lah. Encik Mimpi. Kalau dia rakam, kita ambil tindakan lah. Oh macam tu Tapi muka dia dah ada kat platform lain. Tapi tak ramai lagi yang tahu lah. Tak ramai lagi. Kita kekalkan misteri tu. Okay. Korang boleh contact Santai Chill lah. Korang DM begitu kod lah kalau rasa nak jadikan benda tu satu reality. Cakap Mana tahu. Santai Chill, jom kasih jadi. Baik. Tiket telah pun mula dijual pada ni dapatkan sebelum terlambat ya. Belum lagi. Okay. Ni fasa borak-borak kopi, Alright. borak Okay, baik. kosong. Mungkin ada sambutan Angan-angan dekat lah. komen, kita boleh usahakan. Mana yang berminat silalah spam. Mungkin kita akan cuba untuk jadikan dia sebagai satu reality. Weh, ni kalau betul nak kena buat weh. Korang bayangkan korang dah tengok Santai Chill on screen, on handphone, on monitor kali ni. In person. Kalau katalah korang kata nak jadikan benda ni real, korang boleh tengok Santai Chill depan-depan. weh. Betul. Mana tahu kita buat pula podcast kat tempat betul-betul seram. Ramai-ramai. Jangan lah. Bayar tiket. Aku tak datang. Lagi kita akan survive tu. Weh. Orang buat kat Dewan, kita buat kat betul-betul. Tempat macam tu. Aku tengok kat YouTube je lah. Aku bayangkan macam mungkin ada dekat kafe engkau lain pula. Sudah. Mungkin tengoklah perancangan macam masa mana. korang dengan Mr. Adam itu kan. Itu pun aku rasa satu wave yang aku rasa macam gila babi kan. Korang gentle lah bagi aku gentle. Satu anjakan Walaupun paradigma. susah untuk dia yakinkan oleh Mr. Adam, tapi akhirnya korang buat agak Okey. Tapi dah tak buat dah. disclaimer dah tak buat. Dah tak buat dah. Bukan apa kita jimat kos. Jimat kau. Tapi kalau ada yang sponsor, Tak apa. Tak apa. Tak apa kan. Alright. Sebab apa? Sebab baru ni kan banyak kes yang pergi tu hilang, pergi sana jumpa kat situ sini kan. Betul, Kita tak nak buat tindakan yang macam tu, tiba-tiba Syuk Hafiz Santai Chill hilang. Santai Chill telah disantaikan. Terlampau santai hingga hilang. Kan, kita tak nak macam tu lah. Okay. Okay, kau basically ada cerita lagi ke macam mana? Ada lagi cerita macam aku dah terlepas sikit tadi lah, yang berkaitan dengan kawan aku yang seorang ni perempuan, yang seorang lelaki. Dan ada satu lagi kisah yang berlaku pada aku sendiri dan kawan-kawan sewaktu kami bercuti lah. Ada lagi lah, maksudnya ada lagi beberapa kisah yang aku belum ceritakan lah. Ada beberapa lagi lah. Dan kisah-kisah ni aku tak cerita lagi di mana-mana platform. So sebelum ni aku pernah cerita yang kisah rumah sewa waktu aku belajar di 2 platform sebelum ni, dan kali ni aku rasa dekat sini lah paling banyak aku cerita kot. Sampai dapat part 3. Okay. So kita nak dengar lagi satu cerita pada engkau lah sebelum kita tamatkan untuk part 4 ni. Kita nak dengar, ada tak cerita lagi mungkin kau boleh belanja untuk yang terakhir ni? InsyaAllah ada satu lagi kisah yang aku boleh kongsikan. Nak kata baru terjadi pun tak adalah baru sangat. Beberapa tahun yang lepas lah, aku rasa dalam 3-4 tahun yang lepas perkara ni terjadilah. Boleh kata benda ni jadi aku rasa setahun selepas COVID macam tu. Oh, okay. Jadi kalau korang okey, aku start cerita lah. Okay. Baik. Tak sabar. Okay, so kisah ni terjadi kepada aku dan sekumpulan kawan waktu tu, dan kita kenal antara satu sama lain ni daripada platform media sosial.
Jadi kenal daripada satu media sosial. Dan yelah, kita lelaki senang sikit nak berkawan ni kan. Dan kelamaan kita pun sampailah hubungan tu, sampailah kita create group WhatsApp dan sebagainya. Dan selalulah berhubung antara satu sama lain. Jadi rapat. Jadi sampailah satu ketika ni kita macam randomly plan, dan plan tu jadi untuk kita buat staycation waktu budak-budak ni cuti sekolah. Ada member aku ni ada anak-anak yang masih sekolah. So kita kata okay, jom kita buat plan staycation lah. Sebab kebetulan salah seorang daripada group ni dia kerja overseas. Dan waktu tu dia balik dan dia kata dia nak sponsor lah homestay ni. The real friend. Dia nak sponsor homestay ni. Jadi kita pun okey lah. Aku pun sebagai seorang planner yang berjaya, aku pun carilah homestay kan. Aku pun plan cari homestay, tengok location daripada, sebab seorang dah ada daripada Johor, ada yang daripada Nilai, aku daripada KL, dan yang brother yang sponsor homestay ni dia tak silap aku daripada Kota Warisan ataupun KLIA, macam tu lah. Ni betul-betul kenal daripada social media, bukan kawan belajar dulu? Bukan. Memang bukan kawan college ke, bukan kawan satu main sukan ke, apa ke, tak ada. Ni kawan time kau live Bigo ke je ni? Bukan. Definitely bukan app tu lah. Okay. Cuma kita orang berkenal di satu platform media sosial. Kebetulan salah seorang dalam grup kawan kita ni, dia boleh kata dia sekarang dia influencer yang terkenal lah. Okay. Kalau aku mention nama dia, mungkin korang pernah tengok lah konten dia kan. Cumanya untuk privacy dan session ni pun aku tak tunjuk muka aku, dan aku tak nak sebut lah nama dia. Jadi daripada konten dia, dan dia selalu buat live waktu tu, dia baru nak naik. Dia dah ada followers lah waktu tu. Cuma kita orang waktu tu hadir dalam live session dia, bantu untuk naikkan dia lagi lah. Dan daripada situlah maksudnya rapat dan sebagainya. Dan sampai hari ni masih lagi berkawan kita orang berlima berenam ni. Jadi bila yang seorang ni kata okay, kita kasih jadi, aku sponsor homestay. Jadi aku pun dibagi tugas untuk cari homestay. Sebab aku kebetulan bekerja dalam bidang boleh kata perhotelan lah. Berkait rapat dengan perhotelan. Jadi aku pun cari. Dapatlah satu homestay ni dengan harga yang cukup okey. Banglo kita ambil banglo tanah lot. Banglo tu ada 3 tingkat. Dan lokasi tempat ni di orang kata dalam daerah negeri Pahang lah. Jadi cukup dekat kalau kita daripada KL dan kawan-kawan yang daripada luar KL Selangor pun orang kata tak adalah terlalu jauh untuk diorang travel. Dan kebetulan waktu tu yang brother yang daripada Johor ni, dia orang Pantai Timur dan cuti sekolah. Jadi daripada lokasi tu dia boleh terus shoot ke arah Pantai Timur lah untuk sambung cuti sekolah. Jadi lokasi tu aku rasa dah cukup sesuai. Jadi bincang semua setuju dengan tempat tu. Dan kita orang pun plan lah, plan ni bawa bahan makan, masak apa benda apa semua. Jadi waktu tu semua dah shock ni kan, sebab first time nak jumpa luar daripada media sosial. Jadi sampailah alhamdulillah, sampailah tarikh kita nak check in tu, sampailah kita di rumah banglo ni. Dan waktu kita orang sampai tu, secara geografiknya rumah tu bukanlah satu banglo yang berada dalam taman perumahan. Dia ada gate masuk, ada security guard, tapi selepas daripada gate tu dia macam satu kawasan tanah persendirian yang besar, dan dia dijual secara lot. Jadi ada kawasan yang ada rumah, ada kawasan yang tak ada rumah. Faham. Jadi rumah yang kita orang ambil ni tak jauh pun daripada gate masuk ni. Antara rumah yang awal lah. Dan aku rasa jarak daripada rumah kita orang ke next rumah tu mungkin ada 100 meters lah. Privacy gila lah tempat tu kan? Memang privacy. Jadi kita pun dah sampai, dah shock ni, dah jumpa first time apa semua, depan apa semua kan, dah wah-wah ni. Kita orang pun terlupa lah, orang kata apa, timeline ni adalah selepas COVID. Dan kita tak tahu bila kali terakhir rumah ni diduduki orang. Betul. Waktu tu dah terlalu seronok, kau jumpa member kan, first time, gini semua, kau dah terlupa lah perkara-perkara yang sepatutnya diambil kira untuk pencegahan awal bila kau sampai di suatu tempat yang kau nak menginap lah. Jadi itu dah orang kata silap pertama lah.
Jadi kita pun dah sampai waktu tu, dah wah-wah, ada rumah tu ada karaoke, ada aku ingat ada papan carom. Lepas tu memang siap dengan tempat barbecue apa semua kan. Memang lengkap lah banglo tu. Jadi barang kita nak buat pun kita orang prep untuk barbecue malam tu, petang tu apa semua, dan budak-budak main swimming pool. Semuanya berjalan dengan sangat best lah. Sampailah ke waktu malam. Jadi lokasi rumah ni dia di boleh kata di kaki bukit lah. Memang kalau kau nak naik ke kawasan rumah tanah lot yang lain ni, memang jalan dia agak bukit lah. Sampailah satu malam pertama kita orang kat situ. Nasib baik kita orang satu malam jadi kat situ lah. Malam tu budak-budak dah tidur, wife pun dah tidur apa semua. Dan malam tu aku ingat malam tu ada game bola Chelsea lawan Arsenal. Aku ingat malam tu. So kita pun decide untuk tengok game tu di luar rumah. Jadi dekat kawasan barbecue ni agak besar lah. Dia ada bumbung satu. Lepas tu ada macam meja mamak plastik tu kan. Ada beberapa kursi. Kita orang ada satu portable monitor tu, kita nak pasang kat situ lah tengok bola, sebab ada yang sokong Chelsea, ada yang sokong Arsenal lah. Jadi kita orang pun waktu tu sebelum game kita orang pergi turun McD, beli McD macam budak-budak remaja pergi beli McD wah apa semua kan. So memang orang kata menikmati lah waktu tu dengan kawan-kawan kan. Orang atas dah dah ada McD semua, game pun start. Bila game pun start, kita orang tengah-tengah bola ni, tiba-tiba salah seorang daripada kita orang waktu tu berlima, 1, 2, 3, 4, 5. Aku rasa 5 orang lah. 6 orang. 2 daripada kita orang ni, dia orang duduk menghadap ke dalam rumah. So maksudnya tingkat yang tengah-tengah tu dia ada pintu untuk keluar ke tempat barbecue pit ni lah. Faham. So 2 daripada kita orang ni duduk menghadap ke dalam rumah. Jadi kita orang kira pintu ni belakang aku, pintu rumah belakang aku. Jadi kita orang tengah-tengah tengok bola apa semua, tiba-tiba salah seorang daripada 2 orang ni dia kata, tu anak siapa tu? Waktu kita orang pun dah macam sebab aku tak ada anak kecil kan. Yang lain ni kebanyakan yang lagi 3-4 orang ni ada anak kecil. Dia kata ada nampak anak siapa kan? Kata yang tu tak pasal dia kata, tapi nampak macam ada budak kecil turun tangga dia kata. Terus yang seorang lagi yang duduk menghadap dalam rumah agak, dia pun kata itulah saya pun nampak dia, tapi saya tak pasti tu anak siapa kan. Jadi saya pun tak adalah nak sebut kan. Sebab saya rasa budak-budak ni semua dah tidur dah. Lepas tu out of nak berhati-hati, jadi bapak-bapak ni pun bangun lah, masuk dalam rumah, check. Sebab rumah tu dia 3 tingkat tapi tangga tau. Dia bukan lift ke apa ke. So takut lah kalau kata budak main, kita tak perasan jatuh tangga malam ke apa ke, sebab lampu semua dah tutup. So dia pun masuk dalam. Jadi aku dengan lagi seorang brother yang bujang ni, kita orang lepak luar tunggu kan. Dia orang check. Tak ada. Dia orang naik atas semua, budak-budak semua dah tidur lah. Waktu tu dah check, memang tak ada, confirm tak ada budak yang terjaga. Dan kita pun sambung lepak. Sampai habis game apa semua, borak, masuklah tidur. Jadi malam tu tak adalah apa-apa yang pelik terjadi. Sampailah kita orang bangun keesokan paginya. Bila kita orang bangun besok pagi ni, wife ni of course lah, diorang bangun lebih awal. Jadi adalah perbualan antara diorang ni. Jadi apa yang disampaikan kita orang waktu tu, salah seorang daripada kawan aku ni, brother yang sponsor homestay tu, dia terjaga pukul 3-4 pagi macam tu. Wife dia kata abang ni terjaga dan dia mengadu kepanasan, dan dalam masa sama bahu dia kata sangat lenguh dan sangat berat. Jadi of course lah waktu tu kita orang pun tak adalah macam campakkan teori-teori yang macam atau kita tak adalah cerita dengan wife apa yang berlaku malam tadi ni. Kita masih relax dulu kan. Kita tunggu abang ni turun lah. So nak dijadikan cerita, berada ni pula pagi yang kita nak check out ni, kita waktu malam je. Pagi ni dia terus nak shoot pergi ke tempat lain. Jadi dia bergegas, dan pagi tu dia tak berada lama pun dekat rumah tu. Dia yang orang first lah caw.
So dia dah kemar-kemar, lepas tu kata betul, kita masa dia turun tu kita sempat tanya dia macam okey bang. Dia kata okey je, tapi cuma semalam lah tak boleh tidur sangat. Dia kata panas sebab lokasi homestay kita orang ni boleh kata antara lokasi yang boleh tahan Sejuk. Sejuk lah. Maksudnya kalau tidur dekat dalam cuaca malam dan dikelilingi kehijauan ni, kita pun faham lah, maksudnya dalam tu best, sejuk, tidur, relax kan. Tapi brother ni mengadu dia panas. Dia kata malam tadi abang panas lah, tak boleh tidur. Lepas tu bahu kiri kanan macam tangkap, dia kata kan. Ada kita pun dah macam badan ni pun rushing, kita pun tak adalah macam bang duduk dulu abang kan, tak nak ni. Betul, brother tu pun dia kata tak apa, nanti kita apa-apa kita borak boleh, abang pun dah rushing kan ni kan, nanti korang Roger lah lepas dah check out apa semua. Kata okey tak apa bang. Kita pun sambung lah makan macam biasa apa semua. Brother ni pun dah gerak, makan-makan apa semua, settle, kemas. Lepas tu kita pun check out macam biasa. Jadi tak ada apa-apa yang berlaku selepas pagi tu dan lepas kita orang keluar dari rumah tu lah. Yang jadi peliknya, selepas kita orang check out tu, masing-masing dah menuju ke destinasi masing-masing. Brother yang sponsor homestay ni, dia terus senyap. Terus senyap ni maksudnya lepas daripada balik tu, of course lah kita orang ada biasanya kita akan video call, borak dekat WhatsApp ke apa benda apa semua kan. Tapi brother ni terus senyap, maksudnya tak ada bunyi langsung. Mula tu kita orang macam mungkin dia sibuk kot, sebab kita tahu dia memang jenis kerja yang by project dan dia ada certain skill set yang agak mahal lah. Jadi kita tahu dia memang busy, tapi kadang-kadang dalam kesibukan tu pun dia adalah macam selit-selit borak, video call pun kadang dia ada join malam ke apa ke kan. Tapi dalam seminggu 2 minggu tu memang senyap, tak ada baru kita dah risau. Pelik lah kan. Pelik. Call tak angkat, WhatsApp tak reply. Dan kita orang pula waktu tu information yang terakhir yang register dalam kepala adalah brother ni mengalami satu keadaan yang kita rasa pelik lah. Pelik. Dan lepas tu, lepas check out tu kau terus macam tak ada update apa-apa. Tak ada update apa lagi. Tak tahu accident ke kan, ataupun sebab kalau ikutkan dia lepas habis dalam cuti sekolah tu, dalam beberapa hari sebelum nak naik sekolah dia akan fly keluar balik. Tapi ni langsung tak ada berita, tak ada apa. Jadi kita dah macam apa jadi ni kan. Dan dalam masa yang sama juga, dalam grup kita orang ni ada seorang brother ni, dia tak dapat join kita pergi. Dan dia orang ni, brother ni adalah anak Jati Pahang lah. Okay. So location banglo Tanah Lot yang kita ambil ni pun macam aku cakap tadi dalam daerah Pahang. Jadi aku tak sebut lah kawasan mana. Jadi dia pun tanyalah kita orang, secara kebetulan dia pun tanyalah kita orang. Dia kata hari tu korang book homestay ni kat mana? Jadi aku pun bagilah maksudnya detail location homestay ni kan. Jadi dia tengok dia kita tengah video call, dia tengok dia kata korang biar betul korang book homestay di sini kan. Kita orang dah pelik lah, sebab yelah aku asal KL, yang seorang duduk Johor dengan Ganu, yang seorang daripada Nilai. Jadi kita tak familiar lah dengan kawasan tu. Yang kita rasa just nice kawasan tu, harga pun okey, rumah pun okey, kita book. Jadi dia tanya macam, korang betul-betul ke book homestay ni kan? Kata betul lah, ni lah homestay kita book apa semua kan. Wish gila korang berani siap. Lepas tu kita macam asal bang. Waktu tu barulah Brady ni ceritakan kawasan ni adalah kawasan apa. Okay. Jadi waktu dia ceritakan kawasan ni kawasan apa dan apa yang pernah terjadi, awal-awal aku tak percaya tu. Sebab kawasan tu dekat dengan jalan besar, dekat dengan kemudahan-kemudahan yang besar. Okay. So macam tak percayalah kawasan itu dijadikan perkara-perkara ini. Apa tu? So waktu video call tu dia kata tempat ni sekian-sekian begini-begini. Aku macam aku terus tengah-tengah video call ni aku terus on laptop aku terus Google nama tempat ni. Dan memang sahih apa yang diceritakan oleh brother ni. Memang banyak adalah petikan-petikan media yang menceritakan kejadian yang berlaku di tempat ni. Okay. So dekat tempat ni, macam aku cakap, rumah dia kat kaki bukit. Di kawasan bukit itu pernah terjadi beberapa kali orang bunuh diri. Polis menjumpai satu karung guni yang dilaporkan. Dalam karung guni tu ada badan seorang ayah dan seorang anak
Dan selain daripada bunuh diri, ada jumpa mayat. Kawasan tu juga sebelum ni selalu dekat jalan besar tu selalu dijadikan untuk tempat budak-budak kereta test kereta. Dan jalan kat depan kawasan rumah Tanah Lot ni banyak meragut nyawa. Okey. Dan waktu tu memang kita orang pun macam agak shock terkejut dengan berita yang kita orang baca waktu tu berkenaan tempat tu. Memang aku tengok gambar-gambar yang kat dalam news tu memang dekat gila dengan rumah tu. Dan ada beberapa, aku rasa ada 1-2 video yang macam liputan media bila jadi kes-kes tu memang lalu siut gate rumah tu, gate ada nampak? Memang nampak tu. Sebab memang kalau kau nak naik bukit tu memang lalu jalan tu. So waktu tu kita orang masing-masing macam apa sebenarnya jadi dekat brother seorang ni kan. Lagilah kita orang risau kan sebab senyap terus. Kita cuba call apa semua, tak apa, besok call lagi. So waktu tu kita orang tak adalah sampai nak menekan-nekan macam seorang call. Ni setiap orang call tak ada lah. Tapi bila dah tahu peristiwa benda-benda tu, semua jadi macam okay, besok kau call, petang ni kau pula call, besok ni kau pula call kan. Takut apa-apa hal lah, sebab langsung tak ada berita. Sampailah satu time tu brother tu tiba-tiba respon dalam group. Respon dalam group. Lepas tu terus kita cakap, bang video call sekarang kan. Kita pun brother tu pun lah video call group. So kita masuk dalam cakap, bang okey bang, dia kan lama senyap ni kan. Dia kata okey je, dia kata kan tak ada apa, semua sibuk lah, dia kata memang sibuk gila dia sebab dia kerja overseas lama. Kemudian bila dia balik ke sini, dalam tempoh dia balik tu program dia pack lah. Dia ada juga, dia selain daripada bekerja di luar, dia ada syarikat dalam negara. Jadi bila dia balik tu, dia kira orang kata go through benda-benda hal syarikat dia juga, selain daripada entertain anak-anak dan bini kan. Jadi dia kata dia memang sibuk lah dalam seminggu dulu ni. Masa dia video call kita orang tu pun dia ada kat airport. So dia kata kita minta maaf, dia kata kan, so perasan korang video call apa semua, tapi ada benda lain yang abang kena dahulu kan, dia kata kan. So memang busy gila, and bila habis benda-benda tu dah penat, so rehat, tidur dengan wife, spend masa apa semua, memang tak pegang handphone sangat lah, dia kata. Okey, kita pun masa tu memang lega, alhamdulillah ya. Cakap dia ingatkan ada benda-benda yang tak diingini berlaku ke kan. So dia kata tak ada, alhamdulillah setakat ni tak ada apa. Dia kata, lepas tu dia pun tanyalah, apa hal korang sampai macam gini sekali kan. Call kita sampai WhatsApp benda apa semua kan. Kita pun ceritalah dekat brother ni apa yang jadi, apa yang dekat tempat tu semua. Dia kata nasib baik lah, dia kata kan. Dan orang kata bila kita renung balik perkara yang menjadi tu, nasib baik yang pertama adalah nasib baik kita tidur dekat situ, menginap dekat situ cuma satu malam. Dan nasib baik yang kedua adalah tak ada apa-apa yang berlaku dekat brother ni lah. Cuma dia sibuk dengan jadual dan aktiviti dia. Dan nasib baik yang ketiga adalah nasib baik kita orang pergi tu maksudnya pergi tu beramai-ramai. Maksudnya 5-6 keluarga. Kalau mungkin 3-4 keluarga, mungkin support system tu taklah strong kan. Maksudnya kalau jadi apa-apa hal, kalau jadi satu perkara tu crowd tak ramai lah kan, kalau perlukan bantuan ke apa ke kan. Jadi alhamdulillah brother tu dah update kita orang apa benda apa semua, dan kita pun lega lah. Bila dapat tahu apa yang berlaku dekat kawasan situ, memang dekat gila dengan rumah Tanah Banglo lot tu, kita pun macam okey lah, itulah kali terakhir kita akan book rumah tu lah. Cuma pengajaran yang korang boleh ambil dekat sini, bila bercuti ataupun bila menginap mana-mana tempat, beringat-ingat lah. Jadi kita sebagai orang Islam, kita ada adab dan juga cara bila kita sampai di suatu tempat yang belum kita pernah sampai. Kita tak tahu tempat tu mungkin pernah jadi sesuatu yang tak diingini, dan perkara tu dirahsiakan demi kelangsungan perniagaan. Dan ada juga mungkin pernah terjadi apa-apa gangguan dan sebagainya, kita tak tahu. So beringatlah dan gunalah adab yang apa yang agama kita dah ajar. Settlekan yang tu dulu, lepas tu korang nak wah lah. Macam tu lah. Dan nasib baik juga brother tu kontak balik lah. Kalau tak, siapa lagi nak belanja apa ni kan. Kalau tak ada yang sponsor. Tak ada itu gurauan okay. Tapi respect korang punya friendship lah.
kan. Seorang hilang, masing-masing cari. Adakah sampai sekarang masih lagi kontak? Masih lagi Masih lagi Masih lagi ya. Ya jarang kan macam aku agak kekok nak berkawan dekat social media yang tiba-tiba kan, sebab rasa privacy ya, aku tak rasa nak live tau. Macam korang perkenalan mula dengan live yang tu lah. Betul. Kira yang seorang influencer ni dia buat konten. Lepas tu dia akan buat live. So bila buat live, awal-awal tu kita orang join dan join dekat komen je, borak-borak-borak-borakan. Macam borak-borak buat lawak dan sebagainya. Dan kebetulan waktu tu dia masih tak adalah waktu tu, belum famous gila-gila babi lagi waktu tu kan. So dia buka lah kotak dia buka lah kotak dekat platform tu. Dan dia panggil lah mana-mana yang selalu join live dia untuk berborak. Dan kita macam buat sketsa dan sebagainya untuk naikkan dia punya engagement lah. Dan mungkin salah satu cara dia menghargai apa yang kita orang friendship dulu tu, dan kita masih berkawan sampai sekarang. Kalau dia kata dia ada buat review dekat Melaka ataupun dekat KL dulu pun, dia akan selalu roja aku. Lepas tu kalau dia ada buat review dekat Johor, dia akan roja brother ni. Dia datang ke rumah brother ni masak asam pedas apa semua kan. Selalu lah, maksudnya masih lagi berhubung. Dan ada seorang yang bujang tu tahun lepas tu dia kahwin, dia jemput kita orang pun datang. Alhamdulillah, maksudnya persahabatan tu bukanlah berlandaskan apa-apa. It's purely kita nak berkawan lah. Ya, lelaki ni mudah nak berkawan kan. Tengok nampak kan, tiba-tiba datang kita, bang ada lighter bang. Itu media paling senang lah. Tiba-tiba Bang dari mana bang? Dah banyak cerita kan. Tapi ujung-ujung nama tak tahu kan. Betul. Dah borak-borak kan. Kan masuk kereta bini dia, siapa? Entah. Borak dah setengah jam kan. Tak, borak tak apa, lighter tu. Dia dah borak-borak kan, dia pegang lighter tu. Rupanya kan. Ada souvenir apa boleh. Ada souvenir. Tapi itulah kan, seronok lah dengar kisah ni. Walaupun dia tak adalah berapa seram, tapi rupanya terbukti yang penyokong Arsenal dan Chelsea ni dia berani. Kan. Tapi dalam ramai-ramai tak ada penyokong MU tanya kat tadi. Salah seorang ada 3 orang ada 3 orang penyokong tegar MU lah. Oh 3 orang lah. Yang lagi 2 ni Arsenal dengan Chelsea. Betul. Macam aku Arsenal lah. Arsenal lah. Yang Chelsea yang berada yang payung homestay ni. Tu balik awal. Tu balik awal. Dah tahu sebab apa kan. Patut sakit-sakit badan. Tu macam lagu-lagu bahu kan. Mimpi angkat piala ke apa ke. Jadi misteri kehilangan tu telah terjawab lah, disebabkan atas urusan kerja. Cuma yang misteri pasal budak tu sebenarnya tak tahu sebab masih tak terjawab. yang nampak cuma 2 orang tu. Dan rumah tu gelap. Jadi kita orang yang 2 orang tu pun kita adalah tanya macam, ingat tak macam figure yang korang nampak tu dalam rumah berlari tu figure siapa? Tapi disebabkan dalam keadaan tu gelap dan sosok yang dia nampak tu seolah-olah macam berlari turun tangga, so dia tak dapat capture dengan jelas lah. Tapi diorang mula tak ada terfikir tu hantu ke apa, just budak dia macam ni. So 2 orang yang nampak, seorang je yang cakap ni. Lepas seorang ni yang bercakap, seorang ni baru lagi bercakap. Dia tak berani nak cakap awal lah. Okay, sekarang situ kita dah faham lah. So dia macam mungkin aku je kot yang nampak kot. Jadi bila yang lebih tua ni bersuara, cakap anak siapa tu kan. Tu lah, saya pun ingat nampak agak tadi tapi tak berani nak cakap dia tu kan. Okay, faham. Normal lah tu. Jangan tegur dulu lah. Dah tegur, biar dulu kan. Kalau ada orang cerita baru kita buka. Itu standard lah style. Jadi itulah mungkin antara pengajaran lain yang kita orang dapat daripada situation tu. Mungkin lepas ni kalau korang nak bercuti ataupun korang nak buat homestay, selain daripada tengok review homestay ataupun review homestay tu, korang boleh juga tengoklah keadaan sekeliling tu apa yang pernah berlaku ke. Mungkin berita-berita ke, sebab selepas daripada jadi kejadian tu, of course lah topik perbualan kita orang tu antara tempat-tempat yang pernah jadi kes-kes begitu. Contoh macam di Pulau Pinang ada satu, dulu aku tak ingat berada yang cakap apartment ke hotel, tapi sekarang dah macam jadi resident. Pernah agak sering berlaku kejadian orang bunuh diri. So tapi benda tu tak diwar-warkan sangat dalam media, tapi adalah 1-2 berita yang terlepas. Dan malam tu masa kita borak tu aku memang Google lah nama tempat tu,
Dan memang ada berita kejadian orang bunuh diri dan sebagainya lah. Dan adalah beberapa orang sharekan kisah gangguan dekat situ. Korang bolehlah guna tips ni kalau korang rasa nak book homestay, korang tengok macam nice. Especially kalau tempat tu macam kawasan dia jauh daripada orang ramai korang try lah research dulu kawasan-kawasan tu. Tapi kalau macam aku personally, aku tak pernah rasa macam nak check kan kawasan ni, sekitar ni pernah jadi apa. Betul. Tak ada. Aku first part kan murah, cantik, function kan. Dekat dengan destinasi yang betul-betul kita nak pergi. Contoh kalau aku nak pergi pun kedai yang aku target, aku nak pergi mana, dengan kawasan tu jarak mana. Betul. Kan? Faham? Harga on tune. Tu je kan first harga. Bukanlah sebab murah sangat. Dia sebab macam mana dia access tu mudah lah access. Kalau apartment baru ataupun rumah-rumah yang baru mungkin okey kot. Macam kawasan yang diorang bangunkan ataupun kawasan diorang dinaikkan bangunan tu, tidaklah ada possibility atau kemungkinan jadi hal-hal sedemikian kan. Macam tempat-tempat yang aku tengok tu kebanyakannya building lama yang dah di refurbish. Tapi aku rasa tak juga. Sebab aku pergi Sabah. Aku duduk satu kat apartmen yang agak baru lah. Okay. Sebab dari segi kalau kita tengok dinding dia, kita tengok pintu apa semua kan, dalam hiasan dalaman dia, aku boleh kategorikan dia antara yang paling baru. Okay. Lepas tu apa yang jadi, aku duduk kat rumah tu, aku dah bayar untuk satu malam. Akhirnya kita orang tak tidur pun full satu malam tu. Aku rasa aku je kot. Aku rasa aku tidur sampai pukul 3 pagi macam tu. Dikejutkan oleh keluarga aku masa tu. Tiba-tiba keluarga aku kejut, dia kata jom kita gerak. Aku macam 3 pagi 3 pagi nak gerak? check out. Terus nak gerak. Kita sampai rumah tu dalam pukul 6, pukul 7. Ya sebab kau jalan-jalan takkan nak check in pukul 3, kau masuk pukul 3 tak. Tapi kalau Sabah 6, 7 tu dah gelap lah. Ya betul. Mostly kalau macam kau book tempat tu, kau takkan on time nak check in kan. Mesti kau merayau dulu, dah penat baru kau balik. Betul. Tu tak keluar dah balik tu. Keluar rehat, esok baru pagi-pagi belah kan. Aku macam tu lah perancangannya. Macam tu okey. Dah malam tu keluar makan, patah balik, tidur. Aku 3 pagi tiba-tiba keluarga aku yang kejutkan aku, jom gerak. Aku cakap gerak mana? Asal nak gerak, dah bayar kot. Tu dia kata dia tak sedap hati. Okay. Kata tak sedap hati. Apa yang dia ceritakan, dia kata tadi dia tidur, dia mimpi dalam rumah ni ada budak. Aku dah mati kan. Kau mimpi je. Ya Ni tu mimpi je siut. Betul. Kan dah tu aku nak kena berkorban mimpi kau. Masalahnya yang bayar ni. Kalau duit ni cakap tidur je, jangan layan kan. Tapi sebabkan semua ahli rumah tu berpakat untuk macam tak apalah jom. Suara majoriti. Betul. Pergi mana tu? Masa tu dia dah macam sebabkan dia cerita masa dia kata dia tak sedap hati. Waktu tu dah berkumpul kat tengah rumah tau. Macam ni macam bilik dah jadi meeting lah, dah jadi meeting tengah. Dia cerita kat aku yang tu lah. Tak sedap hati, nampak itu ini. Lepas tu nampak dia mimpi 2 kali. Dia mimpi, terkejut, terbangun, kita tidur balik, mimpi lagi. Okay, aku nak hati, aduh, tak apalah, jom lah. Yang lain cuma tengah berkemas ni, aku je macam berhati let lu kan. Kau dah macam fikiran ke apa boleh ke tak aku nak ubah fikiran dorang ni kan. So waktu tu depan aku ni orang yang mengadu kat aku lah. Okay. Dia mimpi, aku menghadap dia. Sebelah ni pintu rumah ke ataupun pintu sliding door? Keluar, tak, pintu keluar. utama lah. Pintu tu adalah pintu yang jenis bukan tombol macam tu. Dia pintu yang macam Ulas. ni. Okay. Which mean berat. Berat kan kalau jadi pintu yang tu. Betul. Lepas tu tengah borak kan. Lepas tu mak sudah. Okey lah. Ulang balik. Okay, aku rasa dia akan terlepas edit ni. Confirm dia terlepas. Okey lah. Cerita dia mak mentua aku dia cerita. Dia cakap lagi sekali, mak tak sedap hati. Lepas tu dia cakap pintu tu belum top. Aku nanti okey, sekarang aku percaya, jom. Gerak. Maksudnya tombol tu dibuka dari luar. Macam dia macam pintu tu kunci. Tapi dia macam ada orang yang try buka tok. Dia berusaha nak buka dengan bergegas tu. Terus aku macam mak aku macam tu, aku macam Maria. Nah kan? Dia kata nah kan? Aku terus macam siapa nak buka pintu rumah aku? Kan? Okay lah, jom gerak. Barulah aku pun masa tu terus fresh.
Aku pun okey lah, setuju menerima, sebab tu lah. So sebenarnya tempat baru atau lama aku rasa tak menjadi faktor utama kan. dia kalau nak jadi juga Yeah. kan. Tapi aku tak sure adakah benda yang dia mimpi tu betul-betul budak tu yang ganggu kan, ataupun bukan lah kan. So sebenarnya pada aku, kau dah masuk rumah, bagi salam, lepas tu bacalah apa yang patut. Ya, yang penting adab lah. Betul. Aku tapi kalau ada orang tak kejut aku tu, aku rasa aku tidur nyenyak lah. Ya tu dah penat dah penat kan. kan. Penat kan. Kenyang lagi kan, nak mandi semua memang tengok bantal tu bak datang lah kan. Alright. Okay. So itulah cerita untuk kali ni, dan terima kasih pada korang yang sentiasa menunggu-nunggu cerita daripada Santai Chill, dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada YB Sama-sama. kerana masih lagi setia bercerita di platform Santai Chill. Alright, pastinya nanti ada yang meminta lagi, tapi aku rasa kita hold dulu, kita tengok siapa yang lagi, adakah masih nak YB bercerita. Okay, tentang tadi yang kita bincangkan nak buat itu ini, itu kita sembang kemudian, tak tahu jadi ke tak kan. In case tiba-tiba dapat sambutan, InsyaAllah kita akan cuba realisasikan lah. Baik. Alright. Dan banyak pengajaran juga yang kita dapat pada cerita-cerita ni. Macam kau Mi, macam aku ada juga cerita, episod cerita. Kau tak ada cerita seram ke? Sejujurnya aku susah nak melekat benda macam ni. Serius, memang susah tu. Ya. Tapi kau senang goosebump lah bila dengar. Sebab aku bila penghayatan cerita tu tau, bila cerita tu dah sampai aku menghayati dan aku cuba memahami, aku berimajinasi. Jadi itu yang buatkan aku rasa macam okay, story dia macam ni, walk through dia macam ni. Itu yang buatkan aku rasa macam lebih meremang lah. Okay, tapi harapnya tak ada kau tak ada alami benda macam ni. Jangan ada yang hantar pula, tolong lah. Oh jangan hantar. Tak ada. Okay, so macam mana YB, kalau ada orang minta lagi, ada cerita lagi nak kongsi? Dia macam ni lah. Aku rasa daripada part 1, part 2, macam aku cakap dengan korang, aku baca komen-komen korang. Aku baca komen-komen. Comments are wild lah kan. Macam aku pun tak expect lah. Maksudnya penerimaan ataupun orang suka dengan cara penyampaian, cara bercerita, dengan korang punya reaction dan sebagainya. Kalaulah kata adalah lagi permintaan, orang kata kecil tapak tangan nyiru hamba tadahkan lah. InsyaAllah. Tapi dia orang kena spam lah komen. Betul lah. Support lah sikit. Dah tengok tu komen lah. Komen betul, like lah share sikit dekat media sosial korang. Ramai lagi. Maksudnya pengajaran yang aku cuba nak sampaikan ni, ramai lagi yang dapat, ramai juga yang dapat awareness daripada kisah-kisah dikongsikan. So kalau korang nak aku lagi dalam Santai Chill, cerita kisah yang aku ada dengan diri aku, korang komen, share dan jangan lupa like lah. Betul. Bagi exposure. Mana yang rajin buat klip video TikTok ke kan, kat pada YouTube, spill lah dekat TikTok kan, mention Santai Chill. Yang mana buat shorts apa kan. Cuma satu je lah, jangan minta aku buka sensor muka lah. Kalau mana orang dah ternampak tu, dah terpernah jumpa atau kenal, nasib lah kan. Nasib lah, tak boleh buat apa. Aku pun ada terlepas-terlepas juga kan. Tapi jangan minta sensor muka, jangan lah. Tapi yang penting handsome lah, memang handsome. Nampak aura YB tu memang ada lah. Okay. Dan korang percaya kan cakap dia orang ni. Mungkin lepas ni dia akan orang yang sama tapi nama dia bertukar. Dari YB kita bertukar jadi Datuk pula. Tan Sri. Tan Sri ada je. Nampak kaya lah kan. Gelak pun dah bunyi kaya. Aduh. Alright. InsyaAllah. Tapi korang jangan lupa kan, maksudnya episod-episod lain pun korang macam siapa yang shoot cerita tadi pasal kat rumah tu, korang pergi tengok, dapatkan betul-betul recap cerita tu, baru kau akan faham apa yang kita orang cuba sampaikan dalam cerita-cerita yang pendek-pendek, ringkas ni. Sebab dia berkait-kait. InsyaAllah kalau kata ada peluang dan ada jodoh lagi kita berjumpa, Syuk, Hafiz, Azmi, sekali lagi kita cuba untuk adakan lah insyaAllah kalau dia orang nak. Mari. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Takkan Melayu hilang di dunia. Kalau aku 2-3 kucing belayi lah. Kucing belayi atas rumah. Atas sini. Aduh, teringat pula cerita aku kan. Alright. Aku pun nak ucapkan terima kasih juga sebab baru ni ada yang kongsi dekat thread naikkan nama Santai Chill. Alhamdulillah. Antara top cerita seram di Malaysia. Top favorite pilihan lah. Baik. Okay. Walaupun korang tak suka host
yang dua ni kan. Tapi kau tetapkan nama Santai Chill. Terima kasih banyak-banyak. Macam ni lah kita orang. Okay, kita masih belajar lagi walaupun dah berapa tahun kan. Dari kalau ada kekurangan tu biasalah minta maaf lah dari kami. Okay, so terima kasih lagi sekali, dan jangan lupa like, share dan subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Podcast nombor 1 di Malaysia.